Sahur, sahur. Heh. Pandai termenung je ni. Lah, lapar nak buka puasa. Cuba main phone. Wow, dah pukul 4. Wah, main phone boleh cepatkan masa. Hehe, aku nak main sampai buka puasa. Lah, habis bateri pula. Nak tengok jam lah sekarang pukul berapa. Belah lah, jangan kacau orang puasa. Nak main phone lah. Aku nak main lah. Mula dengan TikTok dulu. Apa usah kurang benda makanan ni? Wah, Instagram pun sama ke? YouTube pun sama. Apa dah jadi kat TV aku hari ni? Woi, Samir. Ya, ada apa ni? Woi, tolong aku beli ayam percik ni. Jangan pula beli ayam terpercik pula. Baik. Mana gerai ni? Jumpa pun. Nak balik rumah lah. Sedapnya bau. Sampai pun. Tak sabar nak rasa air percik ni. Woi, kenapa ada satu je ni? Samir! Oi, Samir! Kantoi aku kalau dia tahu aku ni tak puasa. Dah makan air percik je. Duhai bunda, duhai ayanda. Macam apa ni Siap buat pelita lagi. Lampu raya. Siap masak rendang dalam kelas. Hari ni baru je 21 Ramadan. Lepas sekolah terjumpa cikgu kat bilik guru. Lah, tak berasa pula sini kelas. Wah, ada bunga mercun lah. Nak belilah. Ada promosi lah tu. Mel dah tahu mak aku ada mercun ni. Okey. Konoknya. Apalah korang ni? Ni baru mercun betul. Saja. Dah nak bersiap ni. Kau ada tak macam ni? Kau jangan belagak lah, aku pun ada lah. Memperkenalkan, ini mercun kerusi. Wah, macam mana nak guna mercun ni? Dekat bawah kursi tu. Biar aku buat demo sekejap. Lepas tu duduklah atas kursi. Wih. Kau menang. Wah, dahsyat betul usahanya ni. Tembak lagi. Kalau dia habis aku ni. Ya. Wah. Bantuan, kami hampir terkorban. Baik. Hehehe. Adik, sekarang masanya ikram. Okey. Hoi, korang tahu kan mercun ni amat bahaya. Pakcik bagi tahu kat bawah pak korang. Takkan tu pun yang salah. Sahur. Ui. Aduh. Nun. Panas. Dah lah bulan puasa. Ada teratak di ujung kampung. Bawa cermin kopak ada kotak. Tersembunyi di dalam tempurung. Sembunyinya bawahnya katak melala.
Dipersilakan Tuan Pengetua sekolah kita, Cikgu Pen, untuk memberi ucapan. Osh! Terima kasih kepada pengerusi majlis. Siapa yang tak puasa hari ni? Mengapa anda tidak berpuasa? Aku nak puasa, tapi puasa tak nak aku. Agaknya kuat itu iman. Wahai pelajar-pelajar sekalian, puasa adalah satu kewajipan bagi umat Muslim. Bila tibanya Ramadan, orang kena banyakkan ibadah. Weh, kau nampak? Dekat mulut dia tu. Lupa sekali dengan solat tarawih. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Akhirnya setelah berjam-jam turun tangga. Wah, udah buka puasa. Tu azan Zohor lah. Betul tu. Ish. Ayah. Korang punya lalat biasa ong. Angka jual air plastik, ada ikan ong. Siap ada najis ikan lagi ong. Kembali lagi bersama saya, Cikgu Isjab. Izinkan saya membeli ayam percik. Maaf bang, kami tutup. Cheese. Hehehe. Kami sedia mengambil pesanan anda. Cheese. Cheese, ayam hangit. Geng, ada mamat baju merah bawa plastik hitam. Viralkan dia. Plastik hitam siap. Plastik hitam siap. Kita akan kembali selepas ini. Tak nak berbuka ni. What's up bro? Apakah anda sedang lapar? Ya. Jika benar anda sedang lapar, saya ingin mengucapkan selamat berbuka puasa. Klik. Selamat berbuka puasa dari M. Melo Lori. Okay. Kami dari Ayam Percik Sami dan Amsyam mengucapkan selamat berbuka puasa dengan ayam percik kami yang sedap dan lazat. Saya, Raif Animation, mengucapkan selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Yeah. Selamat berbuka puasa. Saya. Apa? Oh, lapar. Sungguh kuat sekali dugaanku. Surat apa ni? Menemui memberku yang duduk di sebelahku. Selamat sejahtera. Memberku yang dikasihi. Laporan, ada 2 orang membawa plastik hitam sambil terkentut-kentut menuju ke dalam dapur kantin sekolah. Sekian, terima kasih. Betul, aku tak bohong. Oh, jadi ini tempatnya. Alamak, kantoi. Tu dia, depa tak puasa. Saya boleh terangkan. Bagaimana kalian mahu terangkan? Begini. Terangkanlah. Buat apa ramai-ramai kat sini? Hello, Jabatan Agama? Haish, tak lama lagi kita nak masuk malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lepas tu tiba nak raya dah. Bulan puasa yang cuma ada sekali setahun je. Jadi gunakan bulan ini untuk kamu. Di sini ada game plastik hitam. Tolong tangkap. Sahur. Sahur dulu enggak sih? Buat latihan di buku test matematik muka surat 25. Latihan ini sangat menggodakan. Ku mengharap Ramadan ini penuh makna. Kantoi tak puasa.
Pandai-pandai je. Saya bagi je orang makan je lah. Tak ada pula nak masak sedap-sedap sebelum puasa. Waktu Ehad diisi dengan sesi tilawah ke? Jom ambil air semayang. Lari! Oh, inilah pot geng plastik hitam tu. Weh, asal kau ada lagi? Bukankah kau kena ikat dengan setan lain? Pala Ok dengan setan sama je. Kau pun sama. Haus. Naswin, jangan tinggalkan aku. Saya ada pesanan untuk kau. Tolong, jaga kucing aku kat rumah. Jangan tinggal solat. Dan tetaplah support channel ni. Bye. Tidak. Sangat menyedihkan. Ui, mana Naswin? Sangat melegakan. Weh, tu azan asal lah. Bantuan sudah tiba. Ui, mana kono si Kaiwa? Woi, kenapa lari? Saya tak lari. Saya cuba selamatkan diri. Potongnya aku kena buat kuih raya kat rumah. Kalau boleh dengan kecerdasan, kenapa haus dengan kekerasan? Jadi apa plan kau? Marilah hadapi serangan roket aku. Aduh, lembabnya. Macam mana aku boleh join team ni? Hai, ni lagi Zeko. Menyerahlah kau sebelum kau diserahkan. Beriam talang ni bos. Saksikan serangan ni. Kita ada banyak lah. Kita orang pun. Bang, lari bang. Ada mercun. Bang, lari, ada wibu. Saya tak yakin ianya berhasil. Tapi kekuatan mercun yang saya modify ni 10% kekuatan bom Hiroshima. Kenapa tak modify 10 kali lebih besar? Inilah akibat menentang kita orang. Apa benda kat atas tu? Gajah terbang nampak apa? Ponteng tu awi lagi. Ponteng. Seri. Tak apa, yang penting kita selamat. Ya, memang selamat. Sahur. Apa barang sahur dekat rumah? Sahur dekat mamak lah. Woi, aneh. Lama lagi ke? Dah tak sempat dah. 5 minit lagi nak subuh. Baru suap pertama dah subuh. Okay, get ready to school. Tengah hari kemudian. Bro, kuatnya kau. Beg berat. Macam ni lah anak soleh. Allahu Akbar. Gastric. Nah, air. Tak perlu. Saya nak puasa penuh tahun ni. Sikit je ni. Nabi dulu perang masa puasa. Aku gastric. Oi, kau jangan nak gastric. Aku dah copyright gastric. Kalau tak, aku saman kau. Sakit. Pada aku bukan gastric. Kena datang bulan. Haus. Lapar. Jangan tinggalkan aku. Aku ada 2 pesan dan 1 wasiat. Jangan lupa rukun Islam yang kedua. Yang kedua, tetaplah support channel ni. Dan wasiatku adalah tolong push ML aku sampai glory. Hamdi, manusia biasa. Misi terakhir. Tamat. Tidak. Tetapi aku tak pandai main. Kau ni. Hai Samir, tadi tak larat semacam. Inilah jiwa orang nak puas penuh. Batal je lah puasa kau tu. Tak nak, aku nak puas penuh. Yahoo! T.O. Ice! London Maui! Aku tak apa sebab aku ABC. Bangun pagi dan sahur niat untuk puasa. Dari subuh ke maghrib tahanlah pada harga. Sahur! Kalau tak sahur, lapar kau nanti. Awak, sudahkah awak menjadi milik saya? Tak nak lah. Sampai hati kau reject. Kenapa?
Awak belum dapat lagi 100k subscribers. Tidak. Sahur. Dah sampai masa untuk sahur. Gok. Dengan minum air yang banyak, aku boleh tahan dahaga sampai buka. Allah. Dah azan subuh. Aduhlah, lepas sahur ni rasa nak terkencing. Sisa aku banyak minum air masa sahur tadi. Bro, kau okey bro? Haus sikit je. Panas pula. Sedapnya siap selasih ni. Scroll TikTok jap. Hey, what's up guys? So, hari ni kita nak buat 4 menu air untuk berbuka. Lama banyak sangat menu dekat bazar ni. Ayam golek, air balang, murtabak, kuih muih, ayam pecik sambil dah amsyar. Oh yeah. Banyak sangat asap. Sehari berpuasa terasa sungguh dahaga. Bila lalu bazar Ramadan terasa nak buka puasa. Atuk selalu berpesan jangan tengok video mukbang. Takut nanti puasa kita bisa jadi makruh. Selamat berpuasa. Allahu Akbar. Solat maghrib, sambung makan. Solat isyak, lepas tu tarawih. Moreh. Dah habis. Lepas ni boleh balik tidur. Alamak, aku lupa nak buat animasi. Cepat. Buka puasa. Dah nak azan maghrib ni. Berbuka. Allahu Akbar. Salatu tarawih min qiyamih syahri Ramadana asabakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Allahu Akbar. Kaki aku macam nak penat sangat, tapi paksa je lah. Allahu Akbar. Ya, Ultraman beraksi. Marilah, aku rasa sezaitun. Ya. Cukup korang semua. Boy, kuasa 7. Hujan halilintar. Tetakat pedang solar. Sumbatan biskut ya. Marilah. Iris Atlas. Ya. Rasakan bunga raya. Lemparan kopiah. Balingan songkok. Alhamdulillah dah habis tarawih. Apa kau buat ni? Misi keamanan bermula. 2. Kalau korang nak tahu, Raif kat Ilas sebenarnya tak pandai main mercun. Dia Sahurlah adik-adik sekalian. Kalau tidak sahur, nanti lapar siang hari. Banyak berbenur asak ni. Macam jerebu. Macam ni lah bila lalu bazar Ramadan. Keadaan dah reda. Kita cari makan. Tengok tu. Ayak balang. Bang, katira satu. Ikat tepi. Apa yang ikat tepinya? Bau pokok. Orang macam lah. Nah, ikat tengah. Bagi ikat tepi kang, nanti aku ketangkap pula. Dijamin bebas dari air paip. Tapi RM20 lah. Air apa sama hal? Aku pakai air Avon. Murtabak, martabak. Bang, murtabak daging satu. Bawang lebih Siap. Korang semua tengok ni. Murtabak, martabak. Macam mana wali tidur? Oh ya guys, kesilapan teknikal. Alamak, lambat angkat. Adulah, kan dah dapat hangus. Tepung pelita Makcik Ifah. Makcik, kita nak tepung pelita. Nah, benda ni. Tepung pelita. Kelakar makcik. Okey, kita akan ke ayam pecik, Samir dan Amsyar. Mantap korang datang beli kat kedai aku. Jangan banyak tanya, ada diskaun kawan-kawan tak? Tak ada. Tapi kita orang ada menu baru. Ayam pecik tercirit. Demo set. Sambal pecik kau tu masuk mulut aku.
Dunia ni keras tuan-tuan dan puan-puan. Lihat ayam percik ni. Tok tok tok. Keras bukan? Inilah buktinya dunia ni keras. Satu pesanan dari Raif. Jika anda ketidakbolehan, janganlah anda gunakan ketidakbolehan untuk menyusahkan orang lain. Contohnya, kalau tak pandai masak, janganlah berniaga di bazar Ramadan ni. Ikhlas daripada bekas ketua kelas darjah 6. See you next video. Sahur. Pejam cilik, tahu-tahu dah nak raya. Sayu, hati ini masih sayu. Yes, menjelang raya ni, kita dah takluk semua kawasan dekat kampung ni. Dan kampung ni jadi milik kita. Kita boleh buat sesuka hati kita. Yeah! Buat biskut Cadbury Tat. Hey, what's up guys? So, raya dah tak lama lagi ni. Okay, kita test mercun dalam kotak ni. Ya! Jap, apa benda dalam tu? Minyak petrol. Tolong, kita orang buat tak jadi. Pula orang suruh masuk tepung gandum ni masuk tepung pelita. Meriam talang ni. Oi, siapa letupkan rumah pakcik? Bukan saya. Anak jiran pakcik buat tu. Bukan kau ke jiran pakcik? Nah, ketupat. Nah, tengok aku punya. Ketupat apa ni? Dekat luar ada lagi. Weh, apa ni? Dua. Oi, kau tembak apa tu? Ha? Tu stor simpan mercun tu. Alamak. Lagi meriah dari tahun baru. Dia ada juga ketupat dan biskut raya. Terima kasih kerana tempah dari kami. Ya, Ya, dua. Mecek kat muka aku. Selamat Hari Raya. Tungkan video yang special minggu depan. Oi, berani kau ponteng terawih? Alamak. Sahur. Sahur dah. 5 minit lagi lah. Dah subuh dah. Tak apalah. Tak sahur pun aku mesti kuat. Ya, aku mengangkat beg yang berat. Walaupun berat, tapi tak seberat cinta aku pada dia. Okey, saya akan hadap. Naik 1, naik 2, naik 3. Maaf, tangga baru sahaja dicat. Sila guna tangga di sebelah sana. Weh, tak penat ke bau-bau aku ni? Salam Ramadan semua para pelajar. Panas. Dah lah tak sahur, haus ni. Halah, chill lah. Nabi SAW pun pernah berperang masa bulan puasa. Weh, Pia, tengok apa tu? Weh, dah lah tu. Ira. By the way nak tanya. Hari ni buka puasa kau berapa? Hari ni 7.26. Esok pun 7.26. Lusa pula 7.25. Dan seterusnya 7.26 counter 4. 7.23 counter 5. Dah cukup. Nyak manyan. Sabar, semua ni ujian. Aku rasa kau dah terlalu lapar. Cuba kau pergi tanda cuci muka. Ya, kita tengah cuti. So, kita sok-sok makan dalam ni. Yeay, dah habis sekolah. Weh, tertinggal buku kat atas. Sahur. So, hari ni aku nak buat eksperimen pasal makanan kat bazar ni. Yang dikatakan banyak masalah kat sini. So, let's go. Okay, first kita nak tengok kari pap. Ya, ada apa dik? Akak, ini kari pap ni ada inti apa? Ni ada kentang kari ayam, daging, sardin. Oh, okey. Kita ada bahan pemboleh ubah manipulasi, iaitu adik kecil yang tak puasa ni. Adik, rasa ni. Oh, ada inti. So, kabar angin yang makcik ingin jual kari pap angin tu sekadar kabar angin je lah. Tak, makcik memang jual kari pap angin. Mana? Bukan kat sini lah tapi kat sana. Wow, belon bentuk kari pap. Dijamin dek, kari pap ni ada inti angin. Lokasi kedua, Mutabak Martabak. Naam akhi, mada turidu an tajid mutabaki.
Hamdi, kau kan kelas KAA. Dia cakap apa? Ya adik, nak cari murtabak apa? Oh yeah. Samai and Amsha splash chicken. Splash chicken? Ayam pecik lah kan? Hey, what you just say? I don't get it. Oh yeah, we are for United Kingdom. Diamlah British. Nah, this is most premium splash chicken. Oh yeah, berapa kupang ni? Only 9. Hah, RM9. 9 pound bersamaan dengan RM50 Malaysia. Harga penjajah. Gerai ayak balang terpanjang. Kalah limousin. Abang, manis ke air balang ni? Ini confirm manis. Kalau compare dengan senyuman crush kau, yang ni lagi manis. Mana abang tahu manis? Tengok kaki member abang bawah meja ni pun dah tahu. Ayo, dah tahu. Jabatan agama sudah sampai. Sahur, sahur. Tung 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 tung. Siapa tu? Apa tu? Alhamdulillah kenyang dah. Hari ni ada 696. Nak tengok kau ada kes ponting puasa? Okey, bersama saya Hamdi dalam rancangan 696. Kau kira tempat biasa, rupanya tempat ponting puasa. Itulah yang boleh digambarkan dalam kes ponting puasa kali ni. Sebuah kampung di kampung tengah pulau telah dicemari dengan amalan ponting puasa yang keji ini. Setidaknya 10 orang telah ditahan. Jadi kita saksikan vlognya. Dekat-dekat dengan kawasan aku tu. Jap, tu kan adik dengan Azwil. Uish, member aku tu. Jap, ada lagi lah. Uish, mustahil. Itu kan cikgu Islam dengan pengetua. Ada lagi lah. Lagi mengejutkan. Ustaz ngaji pun ponting puasa. Lain macam ni. Ada yang lagi pelik. Ehsan dan Fizi senyap-senyap tak puasa. Kak Ros UPP pun tak puasa. Rupanya selama ni ditipu je istimewa. Dan itu sahaja untuk malam ini. Bak kata pepatah, sepandai-pandai tupai ponting puasa, akhirnya dia kena tangkap juga. Dan korang jangan ponting puasa macam diorang ni. Sesungguhnya dugaan puasa korang tak sebadan dengan sesaan api neraka. Jadi, kita jumpa minggu depan. Sahur! Sahur! 10 malam terakhir ni kita kena banyak beribadah. Ya, betul. Allahu Akbar. Weh Raif, bangunlah. Raif, cubalah ikhlas sikit solat tu. Janganlah duduk sampai Al-Fatihah habis baru nak bangun. Baiklah. Mercun ialah perkakas seletupan kecil yang direka tu utama je untuk menghasilkan bunyi bising yang amat kuat. Dan sebenarnya bermain mercun adalah ilegal dekat Malaysia. Demi keselamatan korang jangan main mercun. Pil, apa pasal kita main? Kita watak kartun. Macam sniper lah guys. Kita berada dalam perang mercun, saudara. So apa lagi? Kasih tembak lah. Raif, macam mana kalau audiens tengok aksi kita ni? Saya dah pesan dekat diorang, jangan main mercun. Kau tengok bacalah berita. Banyak kes budak macam dia main mercun. Cah! Buang! Marcel! Cuu! Mama, tengok mercun tu. Adik pun nak main juga. Adik sayang nyawa ke sayang mercun tu? Adik sayang mama. Adik sayang papa tak? Tak nak. Papa main mercun. Wazir kawas. Senyum. Iliki. Padi adik. Uap. Balik lagi. Tangan aku. Perang mercun tamat. Itulah, main mercun lagi. Guys, bayangkan beli mercun mahal. Semata-mata nak tengok dia meletup je. Lagi weh kalau dia meletup kat tangan kau. So, itu adalah pembazan terbesar.